yang Allah ada. So kita mula. Jadi saya pun tak nak formal, cuma nak ambil masa singkat. Pertamanya berilah tepuk tangan kepada orang belakang tempah tu. Cik Jak yang betul-betul lurus sebenarnya. Mana Cik Jak? Yang kedua, bendahari kita mana Mek Ira? Ira mana? Lu tak kenal anu bendahari kita. Kau orang tak kenal. Satu Fida yang urus ni. Fida ada. Lepas tu kita ada Gita yang urus. Lepas tu yang urus ada program lagi. Ada 7 game. Jangan balik awal. Ada 7 game. Ada besar-besar semua. Kak Yah yang urus. So selama program kita hari ni semua orang puang ni. Orang puang mereka. Jadi orang lelaki patutnya ambil lah peluang untuk tahun-tahun akan datang. Kok gantilah Pak Auf ni. Jadi semua urusan-urusan ini dalam WhatsApp masing-masing keluarga ni. Dan Alhamdulillah tahun ni kita 7 keluarga kita ada. Sebab Kak Da balik. Ni mana-mana tak kenal Kak Da. Tak kenal. So Kak Da kita ada balik. So semua 7 keluarga kita berkumpul tahun ni, InsyaAllah. Alhamdulillah kita ucap terima kasih pada semua. Dan kita ada 7 game yang melibatkan keluarga semua. Dan semua persiapan tahun ni kita akhir kata saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau ada program ni kurang. Hak menang kat gig baling apa botol. Gelang dah botol, dapat kicap, pak sebab balik kicap je. Hak balik hak tu banyak tu, tapi kalau botol tak ubah tu orang botol no. Jadi kita ada 7 game dan kita faham ada urusan kita kata orang kesihatan kita kata panas musim ni. Kita nak minta kerjasama juga. Lepas habis saja peresmian nanti kita clearkan sini, kita main dalam ni. Sebab orang kesihatan kata panas musim ni. Jadi kita main dalam ni, kita ubah alternatif berdasarkan kesesuaian. Walaupun tak nampak panas tu, tapi panas. Jadi akhir so saya ucap terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada Ayanda Bonda yang ada bersama kita. InsyaAllah kita akan menjadikan momen ini momen yang paling indah dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Dr. Tengku Khairi bin Tengku Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa sambutan atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis yang diadakan ini adalah tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk merapatkan dan mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Ibarat kata pepatah, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan. Akhir sekali, majlis menjemput Yang Mulia Datuk Dr. Haji Tengku Mahmud bin Mansur, Penasihat Hari Keluarga Tengku Mansur Tengku Mandak, untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan Hari Keluarga Tengku Mansur dan Tengku Mandak kali ke-14 bagi tahun 2024. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengacara majlis Moja Hafiz, yang saya hormati Yang Mulia Dr. Tengku Khairi selaku pengerusi Jawatan Kuasa Hari Keluarga. Hari Keluarga ni ringkasnya TMTM. Ini pun boleh ya? Yang berbahagia Ayah Nur, yang berbahagia Cik Jak, Mimi, terusnya anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit sekalian. Syukur Alhamdulillah
kita dapat maintain hari keluarga kita ni setiap 2 tahun sekali, kecuali masa COVID. Jadi jarang family yang dapat maintain ni sampai 14 kali dah. 14 kali itu berarti 28, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Jadi dengan ada perjumpaan macam ni, kita kena mengenali mana yang baru kahwin, keluarga kita bertambah, mana yang dapat anak, mana dapat cucu, mana yang dapat cicit. Jadi kita sambungkan hubungan kita. Kita kena ingat, dua-dua orang ni dan juga ayahanda bonda kita sudah berada di akhirat, sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam kubur sekarang. Mengikut kitab-kitab yang menyatakan bahawa bila ada alam kubur, maka tidak boleh lagi dah dia mendapat taubat. Itu taubat dia dah tertutup, kecuali ada 3 saja saluran yang boleh masuk membantu mereka dalam kubur. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kita ada ilmu, kita ngajar orang. Itu apa yang kita buat, manfaatnya secara tak langsung, direct akan dapat pada ibu bapa kita. Walaupun kita niat, kita tak niat pun, ibu bapa kita tu direct. Yang ketiga ialah anak yang soleh. Bila dah ada ilmu, bila ada banyak sedekah, insya-Allah dia akan jadi anak yang soleh. Jadi sebab itu, sekali lagi Tok Pak nak minta tolong, ini spesial hadiah Al-Fatihah kepada kedua-dua Allah yarham, Allah yarhamah, dibantu oleh anak-anak dia dan kaum keluarga kita yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Okey. Kita sampai 14 hari dah kita mengadakan perjumpaan. Siapa dia dua ni? Custom. Dia bekerja sebagai custom dulu. Selama 5 tahun dia kerja custom. Tetapi oleh kerana gaji custom masa tu RM15 sebulan, memang tak mewah. Cukup hidup, RM15 cukup hidup, tapi tak mewah. Yang kedua, daripada stew tu, dia terpaksa jalan kaki bawah mail ni surat custom tu. Dia masuk dalam sapuk, dalam guni, dia bawa atas pada bau ni, jalan kaki ikut patah sampai Kuala Terengganu. Dia bertolak pagi, lepas subuh tidur di Ngabah Telipuk Batu Haki. Esok continue lagi pergi sampai ke ibu pejabat custom, serah surat. Lepas tu ambil surat baru, jalan kaki balik. Tidur pula di Batu Rakit atau Ngabah Telipuk. Dan the next day sambung lagi balik sampai ke pejabatnya di Sting. Jadi dengan sebab itu, Tok Ki beritahu kepada Tok Pat bahawa masa depan anak-anak tak terjamin kalau teguh dengan pegawai custom. Tok Ki dia tak reti tulis roaming, semuanya tulis Jawi. Dia lulus darjah 3 tapi hanya Jawi. Jadi dengan sebab itu Tok Ki resign dari pegawai custom. Dia berlayar perahu besar, pergi ke Bangkok, pergi Senggora, Patani dengan perahu besar. Dan masa dia hidup, dia ni suka buat peta perjalanan. Dia sambung kertas tu, dia gelu. Mula tak ada klip tu, stapler tu tak ada dulu. Dia gam sampai 2-3 depa. Dia kata dia bertolak hari ni di stew. Tolak stew, dia lokasi stew kat mana, dan dia lalu Pulau Redang, dia lalu Pulau Perhentian, dia lalu
Dia lukis pula-pula nama sampai dia stop kat mana. Itulah seterusnya sampai ke Bangkok. Satu hari dia diserang oleh Lanu, kena ropok habis. Dia bawa sini, dia bawa belacang budu, kacang ni mengkuang, ya, yang dah dijahit. Di sana untuk pengetahuan semua, kalau orang duduk di setiwa ni patah ni, belacang tu dia penyek dengan kaki, dia hirit ni. Kaki dulu tak ada selipar, tak ada kasut, dia pergi mana-mana pun sampai dia dekat nak ngirit tu, dia korek lubang tanah tu, dia bubuh karung, lepas dia bubuh udang baring tu, dan dia bubuh udang yang dicampur dengan garam. Lepas tu dia irit. Dia ada kayu satu tetap pegang. Bila dia irit dah hancur, baru dia kepar tu, dah dia masuk dalam karung besar, sehingga jadi sekarung, 2 karung, 3 karung, muat bok pergi ke Thailand. Sebab tu Tobat tak makan belacang. Satu lagi budu masa tu, panjang patah dia buat budu. Budu ni lengger besar-besar, kalbut tu besar-besar. Masuk bilik, masuk ni tutup, tapi masih ada lubang atas tu. Jadi mari cicok, tak apalah. Tapi yang besar lagi mari tikus. Jadi bila kita buka tu tengok tikus tinggal kepala dengan tulang lah. Seekor 2 ekor. Tapi ambil buang. Cebok lah atau ke Thailand. Jadi Emo pun tak makan budu. Hilang nikmat dunia. Jadi pobia. Masih lagi nano kata. Ya, masih nano lagi, dia tak sekolah lagi. Kak Jak tu begitu juga. Ya. Kak Jak. Biarlah naik taraf hari ni. Jadi orang lain sebuah kampung tak ada pergi sekolah dengan basikal. Tak mau naik basikal. Tapi naik basikal dulu banyak tolak. Pasal pasir debu. Naik turun. Kadang-kadang basikal naik